Kertas kerja pembinaan Hospital Sultanah Aminah HSA 2 Johor sedang dilengkapkan sebelum diserah kepada Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Johor, Ling Tian Sun berkata, perbincangan lanjut mengenai pembinaan HSA 2 akan dibuat semasa mesyuarat Kabinet. Mudah-mudahan dalam masa terdekat ini kami menunggulah berita baik daripada pihak kementerian supaya dapat kita bawa masuk ke dalam bajet yang akan datang untuk menyediakan peruntukan untuk pembinaan HSA 2. Okey, dalam penyediaan paper tu dalam masa terdekat, iaitu mungkin dalam bulan ni kami dah boleh dapat berita untuk perkembangan untuk persediaan kertas kerja tersebut. Sebelum ini, isu tanah, lokasi dan kerja awalan bagi HSA 2 telah selesai dilaksanakan. Beberapa bengkel teknikal dan perbincangan keperluan hospital juga telah dibuat bagi memastikan tiada pertindihan projek kerana Johor bakal menerima 2 buah hospital. Beliau ditemui semasa majlis penyerahan cek Yayasan Sultanah Fatimah 2025 di Johor Bahru yang menyalurkan RM1 juta bagi membantu 500 pelajar B40 di Johor.